بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. Rawahu Tirmizi. Maksudnya, dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati dan mengingati kami pada suatu hari lepas sembahyang subuh dengan satu nasihat dan peringatan yang sangat-sangat mendalam dan berkesan, yang menjadikan pendengar-pendengarnya menitiskan air mata dan menjadikan hati mereka gerun gementar. Lalu berkatalah salah seorang lelaki di antara kami, sesungguhnya nasihat ini nasihat orang yang memberi selamat tinggal. Maka apakah pesanan yang Tuhan hendak pesankan kepada kami ya Rasulullah? Baginda menjawab, aku berpesan kepada kamu dengan takwa kepada Allah dan mendengar serta taat kepada pemerintah kamu, sekalipun ia seorang hamba abdi bangsa Habsyi. Kerana sesungguhnya sesiapa di antara kamu yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang banyak, dan dengan yang demikian berjaga-jagalah kamu, jauhkanlah diri kamu dari perkara baharu yang diada-adakan dalam agama. Kerana sesungguhnya perkara-perkara itu adalah sesat. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang berada dalam zaman berlakunya yang demikian, maka hendaklah ia menurut jalanku dan jalan khalifah-khalifahku yang mendapat pimpinan lagi beroleh hidayah petunjuk. Berpegang teguhlah kamu kepadanya dengan seteguh-teguhnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan beberapa pesanan yang amat penting kepada umatnya di sepanjang zaman. Yang pertama sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya bertakwa kepada Allah. Jadi maksudkan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah takut dan gerun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dan gerun kepada Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan takut dan gerun kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada binatang-binatang buas, kita boleh bersembunyi, kita boleh lari. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ke mana kita nak lari? Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Udara yang kita hirup milik Allah. Makanan yang kita makan milik Allah. Minuman yang kita minum milik Allah. Bumi yang kita berjalan di atasnya milik Allah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah
Imam Ghazali menyebut yang dimaksudkan dengan takut dan gerun kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu melakukan segala ketaatan dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan supaya dengar dan taat kepada pemimpin yang dipilih, walaupun pemimpin tersebut adalah merupakan seorang hamba abdi yang berbangsa Habsyah. Di sini menunjukkan bahawa urusan memilih kepimpinan yang merupakan salah satu daripada unsur politik Islam adalah merupakan sebahagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebahagian besar daripada kalangan mereka tidak menghadiri majlis pengumumian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir hanyalah sahabat-sahabat Nabi daripada kalangan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan lain-lain lagi, mereka berada di satu tempat yang lain. Mereka bermusyawarah untuk memilih siapakah yang akan menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya urusan memilih kepimpinan. Sehingga kan urusan memilih kepimpinan ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bagaimana penyesalan-penyesalan yang akan berlaku di hari akhirat kelak. Di antaranya ialah penyesalan terhadap orang-orang yang salah memilih pemimpin di atas dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahawa di hari tersebut pemimpin-pemimpin akan berlepas diri daripada pengikut-pengikut. Dan pengikut-pengikut juga akan berlepas diri daripada pemimpin-pemimpin. Mereka berkata, jika sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang kepada kami untuk kembali hidup di atas dunia ini, nescaya kami tidak akan memilih pemimpin-pemimpin seperti ini. Kita melihat bagaimana kecelaruan yang berlaku pada hari ini, huru-hara yang berlaku pada hari ini. Di antara sebab yang paling besarnya ialah kerana umat Islam tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sudut ini. Di dalam sudut memilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis ini, walaupun pemimpin yang memerintah kamu itu adalah merupakan seorang hamba abdi yang berkulit hitam, yang berbangsa Habsyi, tapi jika sekiranya dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya kamu wajib taat dan kamu wajib patuh kepadanya. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan lagi. Nabi berpesan bahawa sesungguhnya selepas daripada aku wafat ini akan berlaku banyak perselisihan-perselisihan. Dan ini adalah merupakan di antara tanda kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu benda yang belum lagi berlaku. Selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara ini memang benar-benar berlaku. Dan memang benar, selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di akhir zaman Al-Khulafa Ar-Rashidun, berlakunya di sana banyak perselisihan, perpecahan di kalangan umat Islam. Sama ada dari sudut akidah ataupun dari sudut politik. Dari sudut akidah, wujudnya di sana kumpulan-kumpulan Islam seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain lagi. Dari sudut politik, di antaranya berlaku di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, peperangan di antara umat Islam, peperangan Jamal, peperangan Siffin,
yang menyebabkan ramai daripada kalangan umat Islam yang terbunuh. Seterusnya, Nabi SAW berpesan, di antara sebab-sebab berlakunya perselisihan, perpecahan tersebut, ialah kerana wujudnya di sana orang-orang yang mengada-adakan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Perkara-perkara yang baru di dalam agama adalah merupakan perkara-perkara yang tidak ada asas di dalam Al-Quran, yang tidak ada asas di dalam sunnah Nabi SAW. Oleh kerana itulah Nabi SAW berpesan, hendaklah kamu jauhi daripada perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Kerana perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini adalah merupakan sesat. Dan perkara-perkara ini akan wujud di sepanjang zaman. Oleh kerana itulah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam di sepanjang zaman. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang dibangkit dan diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara tujuan yang paling utamanya ialah untuk membetulkan keadaan manusia yang sudah sesat daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam dibangkit dan diutuskan oleh Allah apabila manusia pada ketika itu menyembah berhala-berhala selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Dan ianya juga akan berlaku di sepanjang zaman. Termasuklah juga di zaman kita. Oleh kerana itulah di zaman kita ini, kita melihat banyak perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Dan yang memainkan peranan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ialah ulama'-ulama' yang ikhlas. Bukan saja ulama'-ulama' yang mempunyai ilmu pengetahuan agama, tapi dia mempunyai ilmu pengetahuan agama, dalam masa yang sama dia ikhlas. Dia berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka inilah yang memainkan peranan untuk membetulkan umat Islam supaya tidak terjebak di dalam perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Seterusnya Nabi SAW berpesan, jika sekiranya kamu semua sempat dengan zaman yang adanya perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini, nescaya kamu mestilah istiqamah, berpegang dengan sunnah aku, berpegang dengan sunnah khalifah-khalifah selepas daripada aku yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pesanan Nabi SAW kepada kita semua, supaya kita menjadi umat yang istiqamah, yang tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Dan jika sekiranya kita terus istiqamah dengan jalan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW ini, nescaya kita akan selamat di dunia dan juga akan selamat di hari akhirat. Wallahu a'lamu.